Hey what's guys, welcome back to my channel. I adalah Hafiz Official 2.0. I'm out and all time. Dan kali ini kita akan main game Baldi Basic in Educational Learning. Sebelum video mulai, korang jangan lupa subscribe, komen dan share dan tulis bawah. Follow aku punya YouTube pasung. Ada Hafiz dah Hafiz. Let's go, kita akan main gamenya. Let's go. Okay, let's go. Aku cuba endless mode je lah. Tak lagat aku dengan aku tu story mode. Story mode ni kalau dia pergi buku yang kedua terus senang. That's right. Problem 2. Hey, boss. Great job. That's right. Sikit je aku nak apa tu. Sikit je aku nak tulis 8. Tidak mampu. Come here and get your prize. Problem 1. Plus 9 equals. Great job. That's right. Aku rasa kan kalau kita betulkan balik dia punya tu, aku rasa kan kalau kita betulkan balik dia punya apa nama dia tu, kalau kita betulkan balik dia punya yang dia bagi soalan tadi tu, aku rasa kita selamat kot. Mungkin Baldi dia mungkin lari tu kot, lari dia macam tak flash lagi dah, lari dia tak macam Usain Bolt lah. Tak baik dengan tu. Dah memang jahat Baldi ni guys. 49 6 2 Nah tengok 3 tambah 7 10 lah hari ni. That's more like it. Mantap. Aku rasa Baldi ni mungkin dah insaf kot. Wop. Gangnam Style. No running in the hall. Bongok lah Mak Saleh tu. Serius dah lah laju bongok. Ambil buku. 15 seconds. Detention for you. You should know better. Aduh, kenapa Baldi dia masih lagi kejar ni, padahal kita punya jawapan tu dah betul. Baldi mesti ada kat sana, mesti kita akan lari ke sana. Okey, stop. Tu aku punya. Tak nak aku play. Apa? Satu. Dunia tiga. Sini aku tekan. Okey. Okey ya. Tak nak. Besar daripada si Baldi dan aku tak turun. No bullying in the No running in the hall. Jangan. Biar berjalan. 30 seconds. Bongok. Detention for you. Mak Sadeh. You should know better. Bangang. Bongok punya Mak Saleh. Paksa aku tunggu ni. Baldi ni ada kat mana Oh. Bongok. Cikgu, saya tak salah. Saya tak salah apa-apa cikgu. Saya ternyata agak bodoh. Oh, kalau kita bersembunyi kat sini. Oh, okey.
Kau ingat kan apa kau ingat kan masa Baldi tu kan. Masa Baldi sebab tu aku buat Baldi macam ni. Pernah kan? Macam NPC tu. Tengok. Aku confused. Tangan dia rotan ke dia yang pegang rotan? Aku tak pasti. Belakang kita tak ada orang. Mati. Yeay. Mati. Tapi yang ni boleh lah, insaf sikit. Yang story mode tu memang tak insaf sikit lah. Ya. Now it's time for everybody's fantastic. Great job. Good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Setelah 3 minggu aku tak buat video. Problem 1. Mine 1. Problem 2. I can't believe you're in rental. InsyaAllah kalau ada masa aku akan rajin buat video. InsyaAllah guys. Mungkin ni game kita tu yang tak akhir. Mungkin dah mungkin dah last kot episod Baldi kita buat ni. Sebab lepas ni aku dah isaf lah lepas ni. Tak nak aku main game Baldi ni. Sebab apa tau? Sebab aku malas ni berhadapan dengan Mak Saleh semua. Banyak rintangan woi. Korang cuba bayangkan. Banyak rintangan dalam game Baldi ni. Tengok dalam Granny tu. Tengok dalam game Granny sebelum ni kita main tu. Sampai berapa episod baru tamat guys. Dah kena selesaikan kat live. Dah kita kena selesaikan kat live. Jadinya kalau Baldi ni tak ada lah. Macam si dua game yang aku cinta sampai sekarang. Apa yang Granny dah tak keluarkan chapter ni. Padahal aku tu sangat suka. Suka dengan game Baldi. Suka dengan game Granny. Kau jangan harap lah aku suka sangat game Granny, game Baldi ni. Kau jangan harap ah. Satu. Untuk banyakkan lagi ya kita punya video guys. Video kita ni bawa apa? 100. Bawa 100 ni guys. Bawa stage 100 tu. Hari tu tak ada langsung guys. Hari tu ada je video satu tu. Video Mr. Meat. Hari tu aku ingat lagi. Tapi dia kena amaran guys. Jadinya harap video ni tak ada amaran lah. Saat ni pun tak kena mengena dengan tu apa pembunuhan apa semua, teroris apa semua tu. Tak ada. Harap YouTube boleh lah terima video aku ni. Harap lah. Amin. Sebab kita lagi 2 ni guys. Lagi 2 subscriber lagi nak menuju ke 190. Lagi 10 kita dah masuk tu. Dah 200 subscriber. Masuk Masuk je 10 tu. Dah terus tu nah. Apa nama dia? Dah terus ke kalau nak sebelum tahun baru ni korang tu lah
korang memperbanyakkan subscribe channel aku ni. Okay. Kita menuju ke 110. Nak pergi 190 ni bukan senang tau. Harus bekerja rajin apa semua ni. Setiap kita buat apa kesalahan, mesti ada jalanan. Okay. Yo, tujuh notebook. Maksudnya kita dah boleh habiskan lah kita punya game ni. Tapi itulah. Tapi aku nak pergi ke story mode tu tak boleh. Please matikan aku please. Ni lah. Baldi, bunuhlah aku sebab aku nak buat penutupan. Let's go. Let's go, matikan aku. Cepat mati. Kita akan terus ke penutupan. Dan itu saja untuk video kali ini. Harap ketipu dengan aku punya channel. Korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Dan subscribe bawah, follow aku punya FB atau bawah Facebook. Ada Hafizi dan Hafiziril. Dan InsyaAllah aku akan buat banyak lagi video yang menarik khas untuk korang di rumah sana. Nanti masa selamat tahun baru 2026 nanti aku akan buat video firework play, okay? Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. See you in the next video. Bye.